seat masih ada. Oi. Ini kali ni kita pasal enjin LC5S spek 63, okey. 63 HHM, HHM, okey. Jom pasang dulu. 63. Right gang. So enjin dia kita dah sangkut kat motor. Tadi enjin dia kita masih tengah pasang, ini dah sangkut kat motor. Video kali ni memang video menggelabah cepat sebab kita sangat-sangat mengejar masa. Dan sekarang tu pun pukul 11 kita baru sangkut enjin ni. So dia pakai carburetor HHM. Okay, kita cerita sikit lah. Bawah dia kita letak rod racing, rod AKK, dan full bearing C3, gear racing 1, 2 dan 5. Okay, gear 5 dia 26T. Dia ada dua, 25 dengan 26. So kita pakai 26 je sebab spek 63 je. Dan blok kita pakai HHM V2 Plus yang pakai piston untuk superhead lah. Dan head dia kita pakai superhead 2023. Dan camshaft dia kita pakai HHM apa? 2. Oh, 2 Oh, HHM 2. Sebab barang atas head block apa semua ni owner dah beli, dah lama dah dia beli. So dia ambil package overhaul sekali kita pasang head block ni. So cam dia pakai cam stage 2 lah, HHM 2. Spring valve 3.0, which is kalau macam biasa aku pasang, lupa pula nak suggest. Biasa aku pasang, aku pakai stage 1 kalau spek 63. Tak kisahlah pakai superhead ke apa ke, full spec ke apa ke, kita pakai stage 1 je. Sebab stage 1 tu memang dah mencukupi, dah memang mantap pick up apa semua. Macam stage 2 dia adalah layan orang, layan resepi lah. Okay, dan tapi sedap stage 1 lagi lah. Lepas tu water pump pakai HHM juga. Memang full set HHM, cuma radiator standard lagi. Ini racing punya. Dan carburetor HHM juga 30mm. Exhaust TS Racing 32mm. So jomlah kita payung sikit bunyi je. So bahagian kelas dia pakai hyper clutch HHM juga dan oil pump HHM. Memang semua HHM satu set dalam kotak tu. Dan kabel exhaust dia sangkut. Nampak? Tak ada naik habis. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekali lagi. Sebab tadi tak naik habis. Okay, sekali lagi. Oh, lekat. Kerah blok. Okay, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oh,
Susah pula. Susah pula kan. Kita buat video susah. Alright. So dia punya timing ada, alhamdulillah, tapi respon dia tak mantap sangat lah. So dah jajah angin apa semua tu, dengan pilot manjet yang ada dekat carburetor tu, dia tak mantap sangat lah. Kena adjust lah pilot manjet dia, dan jarum dia nak bagi respon yang cantik. Sebab ni dah pakai fast throttle ni. Lambat. Patut fast throttle lagi cepat kan, tapi lambat. Tapi yang penting motor hidup, ada timing. Okay. Bunyi clutch memang mendadak sangat. Nampak senyap. Ada. Sebab clutch dia tak rebate lagi. Sebab kita tak rebate, tak sempat nak rebate. Kalau rebate kena tambah 1 hari lagi, sebab hari ni kita tutup. So tahu nak cerita apa motor ni? Motor ni dia just beli, dia just pakai, dia just ambil package overhaul 3 sedara tu. Dan head block apa semua barang tu memang dia dah beli lama lah. Okay, so kita just ambil harga package 3 sedara dengan upah pasang head block ni. Dia ada upah dia lah. Sebab kalau package tu saja, head block kita tak usik, kita just pasang balik je. Ini kita usik semua benda. Pasang carburetor apa semua, so dia ada upah dia lah. Okay. Memang macam gitu kan. Kalau tak ada upah dia, macam aku buat charity lah. Okay. So tak nak cerita banyak lah. Tak nak cerita lah motor ni. Okay lah. Cuma kena setting carburetor je. Sebab tu aku suka pakai Umar Racing. Sebab kereta rumah pasang boleh respon okey macam aku balik. Gitu. So aku ngantuk gila. Baru lepas edit video yang korang tengok tadi tu, dan aku sangat-sangat ngantuk. Dan biasalah video tadi ending. Tapi aku nak bagi tahu, YouTube sekarang ada feature yang terbaru, which is korang katakan aku buat video, korang nampak barang-barang yang aku pakai kan, macam blok SHM, head SHM kan, dan apa lagi, carburetor rumah ke, exhaust apa semua. So kalau korang nak beli barang-barang yang aku pakai, korang tak perlu nak pergi korang tak perlu nak pergi Shopee, korang kena type, lepas tu korang kena search, cari harga murah apa semua kan. Tak perlu dah. Sebab korang boleh terus tekan link produk yang ada dekat bawah. So korang boleh terus beli kat situ, terus boleh purchase dekat situ. Mostly produk-produk yang aku tag, dia datang daripada Shopee. So korang tekan situ, korang terus boleh direct pergi ke produk tu. So easy lah, mudah. So kalau korang nak beli produk yang aku pakai, aku akan tag dekat bawah ni, dan korang boleh terus direct beli. Okay. Tapi kalau korang nak buat motor dengan aku sangatlah prefer untuk korang ambil package modify aku. Okay. Package LC daripada 57 sampai 65. Spek-spek besar boleh buat, tapi tak ada package lagi. Kalau kau nak buat spek besar pun korang boleh roger aku. Okay. Sebab apa korang kalau nak buat dengan aku, korang kena ambil package, sebab dia memudahkan. Dia memudahkan aku untuk set up barang. Itu je. Okay. Sebab kalau korang beli barang sendiri pun akan ada charge juga untuk aku pasang barang tu. So lebih kurang sama je. Total harga korang beli barang, lepas tu bagi aku pasang, lebih kurang sama je. Okay. So seloknya ambil package je, senang. Kalau nak buat dengan aku lah. Kalau nak buat sendiri ataupun semua member buat ke apa ke, korang boleh beli dekat link produk yang aku tag kat bawah ni. Okay. So aku nak gerak dulu lah. Ngantuk ni. Mungkin tidur sekejap kot.